Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Nampak tak? Hari ni background Mak Dia nampak lain kan? Hari ni Mak Dia nak mukbang dekat kawasan depan rumah Mak Dia. Jomlah tengok apa yang Mak Dia beli pagi ni. Pagi ni Mak Dia ada beli sarapan lontong pecel. Ni lontong pecel. Lepas tu dapat kerupuk dan juga kuah pecel. Jomlah kita makan. Kita buka dulu. Wow, tengok lontong pecelnya. Dekat dalam lontong pecel ni ada mi kuning, sayur. Lepas tu ada lontong, ada sambal, ada tahu, ada kacang panjang. Kita tuang kuah je. Kerupuk. Campur makan semua. Gaul dulu semua ya. Gaul. Oh ya, ada telur. Ada telur sebiji. Harga dia ni dekat tempat Mak Dia satu porsi ni 17,000. Dekat tempat kalian berapa? Cuba komen. Campur makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Lontong. Kerupuk. Mi kuning. Sedap, tapi kurang pedas dan kurang rasa kencur. Biasa orang pecel kan rasa kencur dia kuat kan? Ni rasa kencur dia kurang. Siapa suka kalau makan pecel, bumbu dia terasa sedikit pedas dan juga terasa dia punya kencur. Enak kan? Tempat Mak Dia beli pecel ni, ni pertama kali Mak Dia belilah pecel kat tempat tu. Selalu Mak Dia beli laksa goreng ataupun laksa kuah. Pecel baru kali ni Mak Dia nak cuba kat tempat yang Mak Dia beli ni. Pagi ni Mak Dia minum Indo Cafe Ice. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan pagi ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye bye. Jangan lupa sarapan.